sebenarnya tadi masa kita tengah perbincangan, rupanya kita ada tetamu di studio. Ini adalah sebahagian daripada penduduk-penduduk di KTM Bangsa seramai 36 orang. Lambai sikit. Apa khabar semuanya? Apa khabar? Mani-mani semua. Mungkin kakak-kakak kita hari ini teruja dengan topik yang kita bincangkan pada ni. Tapi walaupun sudah berlalu topik itu, tapi kita masih lagi berada dalam orang kata apa, kepanasan topik pada hari Nak ini. menghangatkan lagi hubungan suami isteri, saya rasa elok kita perkenalkan orang yang boleh bercakap tentang masalahnya, bagaimana nak mengatasinya. Ini dia Kak Tun. Selamat datang Kak Tun sekali lagi. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Kak Tun tadi dengar doktor cakap kata pasal nafsu kuda. Orang kata lelaki kuat nafsu. Sebenarnya ada juga yang tak kuat nafsu. Dan ada juga wanita yang tak kuat nafsu. Tapi bila lelaki itu sikit, dia kata lelaki dia kuat nafsu. Sebenarnya tidak. Setengah orang tak balance. Maknanya mungkin setengah wanita tak ada nafsu langsung. Bila suami itu sikit, dan dia kata, oh suami dia kuat nafsu. Dan setengah wanita pula kuat nafsu, tapi suami dia tu dah biasa, tapi dia kata suami dia tak okey. So tak ada masalah apa-apa. Kalau ada Kak Tun boleh selesaikan masalah itu. Pasti. InsyaAllah. Mana kita ada Umar dan Umairah. Kalau nak seimbangkan hubungan suami isteri, dan you boleh ambil lelaki boleh ambil Umar, dan wanita boleh ambil beauty Umairah, dan dia boleh cantikkan kulit beauty Umairah tu. Orang tanya banyak pengguna Kak Tun bila ada umur dah meningkat dan menopause, jeragat banyak ya. Sebab hormon kita dah tak ada, kulit kita susah, sel-sel mati kita dah susah nak tangga. Jadi bila minum beauty Umairah, insya-Allah jeragat pun boleh hilang, dan dia memang boleh menolong lah. Dan akar-makar dalam Umar pun dia boleh kuatkan nafsu kan lelaki. Dan bila suami kita nafsu kuda, kita sendiri pun kena tsunami juga. Mana tahu dia balance. Kalau tidak tak balance ya, kita kena balance kan Umairah dengan Umar. Okey, tapi ramai juga orang kata pengguna nak mengetahui sebenarnya cara untuk kita menggunakan produk Umairah dan Umar ni sendiri. Sebenarnya cara dia tak susah kan. Setengah produk you kena minum 2-3 kali satu hari. Kita galakkan satu hari satu sachet cukup. Dan kalau elok selepas sarapan pagi you terus minum. Tak kira lelaki atau perempuan. Tapi yang lelaki jangan pula ambil yang isteri minum. Tak boleh ya. Itu lain ya. Sebab produk kita lain pada lain. Lelaki untuk lelaki, wanita untuk wanita. Okey, apabila bercakap tentang kelainan produk Kak Tun ni, mungkin apakah bahan-bahan tertentu yang sungguh istimewa sekali yang terdapat yang dalam beauty Umairah? Kita ada ekstasantin. Ekstasantin diberitahu kata boleh cegahkan pada kanser, dan kita retina mata kita, kulit kita cantik, yang dan dia ada kolagen. Dan satu lagi sekarang kita ada nak tengok video itu isteri dia duduk di rumah, kerja tak pergi kerja, hari-hari okey minum Umairah. Harapkan suami datang, sebab boring duduk rumah, anak pun tak ada kan, duduk kat rumah aje, dan minum Umairah, tunggu suami balik. Bila suami badah balik dah letih, dah tidur. Apa perasaan kita sebagai isteri? Pastilah kecewa. Dah duduk rumah satu hari tak ada kawan, tengok TV aje, suami dah letih, tak boleh, Aida nak tidur, tak boleh nak buat apa. So isteri pun fikir satu cara lah. Ada kawan dia bagi tahu kata kalau Umar tu bagus, dan dia cuba tengok pada beauty itulah. InsyaAllah you boleh faham apa yang ada. Dan dia goncang Umar untuk si suami dia. Suami dia terus minum. InsyaAllah bukan terus minum terus jadi, itu selepas beberapa bulan ya. Selepas beberapa bulan, beberapa kali pengambilan bukan kata sekaligus jadi, tidak ya. Kita bukan ubat magic ya. Kita minuman tambahan saja. Dan terus hubungan suami isteri dah mesra, dah mengantuk-ngantuk dah, ajak isteri kecik malam pertama lah, malam pengantin, dah ajak naik bilik lah, dah itu kira dah okey dah tu. Dan siap angkat lagi macam malam pertama. Siapa nak macam tu kena ambil Umairah. Setelah beberapa pengambilan, setelah beberapa bulan, setiap malam setiap malam ada malam pertama kan. Setiap hari kita akan sentiasa ceria, tak sakit, tak sihat. Orang kata Kak Tun dah 4-5 tahun duduk kat TV macam ni aja, hari-hari boleh duduk tak ada. Memang Kak Tun ambil beauty Umairah tu kita sentiasa ceria. Kak Tun sendiri meramalkan Umairah dan Kak Tun ambil Adam dan Hawa. Sebab kita umur dah meningkat, takut kita naik badan. Teh ni pun ambil Adam Hawa, rasa kurus kan. Dan bila dah pakai tudung lagi manis ayu. Tengok, alhamdulillah kan.
kan? Ni semua berkat Kak Tun ni. Berkat Kak Tun. Dan ni Adam Hawa ni untuk kuruskan badan. Jadi Kak Tun ada gastrik, pagi Kak Tun ambil Adam Hawa, tengah hari Kak Tun ambil Beauty Umaira dan malam ambil Adam Hawa. Kita kurangkan makan malam. Okey, Kak Tun, mungkin sekarang ni penonton-penonton kita yang ada kat studio ni, kat rumah ni dah nak tahu ni macam mana nak dapatkan Umar dengan Umaira ni. Kak Tun rasa barang Kak Tun agak famous lah. Bukan cakap orang kata alo sombong ya, bukan ya. Sebab di mana-mana boleh dapat. Dan harga sekarang kita masih ada permintaan. Kita harga promosi 3 kotak 760. Dan jangan lupa bila dah beli ada sachet yang ada gambar Kak Tun yang comel ni. Simpan ya, tak kira yang mana-mana, simpan. Untuk 100. Lepas tu tulis pengalaman anda, hantar kepada kita. Kita akan hantar free percuma 1 kotak. Jadi lepas diminum tu janganlah dibuang. Jangan buang gambar Kak Tun ni berharga ni. Ada manfaat dia. Manfaat dan boleh lagi tukar jadi 1 kotak. Dan sekarang kalau ada masalah hubungan apa-apa yang tak berani nak cerita, boleh hubungi kita 0355484188. Yang mak-mak kita kat rumah yang bila dah tua ada benda-benda terkeluar, kadang-kadang anak dara ada berbau di bawah. Kita apa saja masalah, apa saja masalah, insya-Allah dengan berkat Tuhan, Tuhan kata kun fayakun, semua boleh jadi. Insya-Allah dengan kuasa Tuhan, insya-Allah boleh. Umaira, Umar boleh menurut. Okey. Terima kasih Kak Tun kerana bersama kami di Wanita hari ini untuk penerangan yang cukup jelas tentang Umar dan juga Umaira. Dan satu Kak Tun, jangan cakap kata Kak Tun doktor. Kak Tun bukan doktor. Tolong bagi tahu saya bukan doktor. Saya buat makanan tambahan saja dan tolong ikut nasihat doktor juga. Baiklah, terima kasih Kak Tun. Dan menarik selepas ini, sebelum kita berehat, kita ada satu yang cukup istimewa bersama dengan yang 2 artis dah lama kita tak ketemu. Seorang pengantin baru, seorang lagi bakal kahwin kot. Semua je selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Terima kasih Fazura. Esok jangan lupa bersama kami dengan topiknya Keldai Dadah. Kaldai. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.